sebuah kenangan tentang diri seorang guru, tentang apa yang membuatku sudah bersyukur atas semua ini. Takkan habis sejuta lagu untuk ceritakan jasamu. Kan teramat panjang puisi untuk meluahkan rasa ini. Terima kasih kami ucapkan atas segala budi yang kau berikan, karena telah kau habiskan sisa hidupmu mencurah ilmu. Patah tumbuh hilang berganti, namun tak mungkin sepertimu dapatkah lebih indah dari yang ku punyai saat ini. Akan selalu di dalam hati semua kenangan yang terpatri. Tetap cantik raut wajahmu walau sudah berpisah dulu. Terima kasih kami ucapkan atas segala budi yang kau berikan, karena telah kau habiskan sisa hidupmu mencurah ilmu. Bila tamat sudah hikmatanmu, tiba masa engkau berlalu. Namun jika merindu, kami setia menantikanmu. Dirimu permata hatiku. Bila musim berganti, sampai waktu berhenti, walau jauh di hati, kami tetap di sini. Terima kasih kami ucapkan atas segala budi yang kau berikan, karena telah kau habiskan sisa hidupmu mencurah ilmu. Bila tamat sudah perkhidmatanmu, kini tiba masa engkau berlalu. Namun jika merindu, kami setia menantikanmu. Namun jika merindu, kami setia menantikanmu. Kami dari kelas 5R ingin mengucapkan selamat bersara Putra Darjat. Semoga panjang umur. Dari kelas 5A ingin mengucapkan selamat bersara kepada Putra Darjat. Kami dari kelas 3AS ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Razlan. Bye. Assalamualaikum. Kami daripada kelas 3 Ibn Khaldun, kami ingin mengucapkan selamat bersara Ustaz dan semua kesihat sentiasa, dan terima kasih atas teman-teman yang Ustaz berikan. Selamat bersara Ustaz. Bye. Terima kasih Ustaz, minta maaf, minta restu.
daripada Self Exco Tertinggi SMK Pandan ingin mengucapkan terima kasih atas segala jasa Ustaz Razlan selama berkhidmat di SMK Pandan. Ilmu tiada berganti, hanya tinggal kenangan abadi. Terima kasih jasa diberi, akan kami semai di hati. Kami mengucapkan Selamat Bersara Ustaz Razlan. Saya mewakili semua ahli pengawas sekolah ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Razlan dan semoga daripada umur dan murah rezeki. Selamat Razlan. kami ingin mengucapkan selamat bersara. Saya mewakili pengawal keselamatan Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan mengucapkan selamat bersara kepada yang dihormati Ustaz Razlan JPK HEM Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan. Semoga terus berjaya dalam kehidupan selepas bersara dan diberi kurniaan kesihatan yang baik semua ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya dan adik-adik pejabat mengucapkan selamat menjadi YB kepada Ustaz, selamat bersara dan Selamat Hari Raya. Selamat bersara Ustaz. Main of Pandan mengucapkan selamat bersara Ustaz. kawan-kawan. Ya. You know something? Kita macam kata lupa lah. Betul. Kita ni apa? Siapa? Betul siapa? Ustaz kan? Ya. Ustaz apa ya? Ustaz Razlan. Jom kita wish. Okay. Selamat Selamat bersara Ustaz Razlan. Assalamualaikum, selamat bersara Ustaz Razlan. Semoga berbahagia sepanjang masa. Selamat bersara Ustaz. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat selalu. Terima kasih Ustaz atas segala kerjasama dan komitmen Ustaz selama berada di SMK Pandan. Okay, kami semua takkan lupa segala jasa-jasa yang telah Ustaz curahkan di sini. Selamat bersara. Semoga hari-hari selepas ini Ustaz akan menjalani hari-hari yang bahagia bersama keluarga dan juga urusan harian. Sebenarnya bersara Ustaz Razlan ni, saya walaupun kita baru lagi berkenalan, baru tak sampai 3 bulan saya rasa. Okay, namun hubungan kenalan kita, pendapatan kita dah semakin erat sampai pelbagai daya. Okay, dah sampai masanya. Jadi saya mohon maaf lah, andai kata selama hampir 3 bulan ni selama ni ada terkasar bahasa dengan Ustaz, dan saya doakan semoga Ustaz sukses dan diberikan kesihatan dan dipermudahkan segala urusan semasa pencen nanti. Okey, selamat bersara Ustaz. Bye. Assalamualaikum Ustaz. Selamat bersara. Khas untuk Ustaz, saya karang satu pantun. Ustaz dengar ya. Mencari lokan di tepi muara, singgah sebentar di rumah Pak Samad. Moga kenangan mekar di jiwa, persaraan indah penuh berkat. Okey, saya dengan ini nak meminta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekiranya saya ada buat salah, silap kata, yang menggurui hati Ustaz. Dan saya nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih, jutaan terima kasih atas semua bantuan yang telah Ustaz hulurkan kepada saya khususnya dan juga kepada sekolah secara amnya. Semoga Ustaz terus sihat, bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Encik Muhammad Razlan bin Taib, Penekanan Hal Ehwal Murid SMK Pandan. Semoga Ustaz dapat menjalani usia-usia persaraan dengan penuh kegembiraan dan diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih atas segala jasa bakti, pengorbanan, bimbingan dan juga teguran yang telah diberikan pada warga SPK Pandan sepanjang perkhidmatan Ustaz di sini. Semoga kenangan-kenangan di SPK Pandan menjadi kenangan-kenangan yang indah buat Ustaz
untuk dikenang sepanjang usia persaraan. Okey, dan mohon maaf atas segala kesilapan kami, sama ada kami sedari ataupun tidak kami sedari. Okey, saya tinggalkan Ustaz dengan serangkap pantun. Perigi tuan, semak siratan, ukur tali, nampak serupa. Pergi tuan, semarak ingatan, luhur budi, tidak dilupa. Selamat bersara Ustaz. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat bersara.